Question C, we have a pressure against volume graph. Saya sentiasa ingatkan awak kena check dulu unit for pressure and volume. Graph apa-apa pun awak kena check dulu unit dia adakah dalam SI unit atau tak. Yang ni bukan dalam SI unit. Pressure awak kena convert into Pascal, and then meter cube ni dah SI unit, tapi dia awak jangan lupa kali 10 kuasa negatif 3 ni. Bila awak baca soalan, awak mendapati kita ada dua proses. Soalan minta kita cari work done from point F to E. So dia nak WFE. Ingat je balik, basic dia adalah awak nak cari total work done ni, awak kena tengok berapa banyak proses yang awak ada. So kalau kita tengok graf kita ada dua proses, which is FB iaitu isobaric process, and then kita ada BE iaitu isochoric process. So ada dua proses. Jadi untuk cari work done, total work done, awak tambahkan work done for FB with work done for BE. Kena ikut arrow dia. Bila awak berjaya tulis equation total work done ni, awak dapat 1 mark. Kita dah belajar work done for BE, which is isochoric process, is equal to 0 joule. Ni dapat another mark. So yang ini awak kena faham atau awak kena hafal, tapi based on the graph itself, awak boleh nampak kalau awak cuba cari, work sebenarnya adalah area under the graph. Tapi kalau awak cuba cari area under the graph untuk isochoric punya graph ni, mana ada AUG. Jadi dia akan sama dengan kosong. Okay, itu another 1 mark ataupun awak boleh hafal terus. For FB, dia adalah isobaric process. So you can calculate work done using pressure times by volume final minus volume initial. So tengoklah graph isobaric, and then awak kena ambil 1 atm ni. Kat sini awak silap. 1 atm is not SI unit. So you have to convert 1 atm into Pascal first. Conversion dia ada bagi kat depan. Kali dengan volume final. So baca juga betul-betul. Tengok arrow dia ke sana. Jadi volume final kat sini. Volume initial kat sini. So volume final is 2 times 10 to the power of negative 3. And volume initial is 4 times 10 to the power of negative 3. And you will get work done for isobaric is equal to negative 202.5 joule. Okay, this one you get another mark. Lepas tu substitutekan dalam equation for total work done. Final answer total work done is negative 202.5 joule. Final answer with unit 1 mark.